2 jam je daripada KL dah dapat makan yang best-best macam ni. Baru-baru ni saya ada pergi ke Jakarta Bandung, jalan-jalan makan-makan. Kalau tak dapat tengok sekarang, korang save dulu, korang share dulu. Ada ke lapangan korang tengok. Sebenarnya saya menyesal beli tiket ni. Bila dah beli, selang beberapa hari je tiket turun separuh harga. Kali ni saya pergi naik AirAsia. So kalau korang nak beli tiket, korang survey betul-betul. KLM selalu buat harga murah. Trip ni memang santai-santai, jalan-jalan, makan-makan je. Makan-makan pula bukan tempat yang biasa travel agency bawa. Itu yang menarik. Yang first ni sampai supir ni terus hantar pergi ke stesen Wush. Tak lama lagi, rasanya bulan 9 dah ada flight direct daripada KL ke Bandung terus. So dah jimat masa dekat situ. Tapi kalau nak pengalaman naik Wush, bolehlah turun dekat Jakarta. Okey, kalau naik Wush, kau boleh juga beli seat premium. Kalau yang premium ni dia ada pramugari ni. Adalah dia bagi buah tangan sikit. Okey, sampai je stesen Padalarang tu kan. Betul-betul punya lapar. Yang ini tour guide saya itu, nama dia Rahman. So kalau kau nak pergi Bandung makan-makan, kedai-kedai orang tempatan yang makan, kau ikut dia. Kau tengok sendiri, dia punya baik hati. Buka aje pintu kereta terperanjat. Tengok ada ni. Daripada stesen Wush tadi tu nak ke hotel dalam setengah jam dia kata. So dia bawa singgah makan dululah. Tapi yang first ni kedai yang dah biasa orang pergi juga, nama dia Iga Galabang. Kalau nama kedai pun dah start daripada Iga, so kita order lah Iga dia. Memang betul-betul special dia punya Iga dekat sini. Iga dia ni dia rasa manis-manis tau sebenarnya. Boleh juga kalau kita nak makan macam tu je, tapi dia ada sediakan kuah yang pedas. So bila kau makan tu dia balance tau. Perasan tak kedai-kedai makan dekat Indonesia ni kan, yang review satu-satu kedai tu beribu, tapi rating dia tetap tinggi. Nanti kalau datang Bandung boleh try makan sini tau. Untuk penginapan saya duduk dekat Grand Pacific. Hotel ni boleh dikatakan strategik jugalah kalau duduk sini. Nak pergi ke bandar pun tak jauh. Yang ini bilik dia, saya ambil yang katil king. Bilik dia besar, toilet dia pun besar, ada bathtub. Sarapan pagi esoknya tu dia bawa ke Teduh Coffee. Teduh Coffee ni saya yang decide. Ajak dia breakfast dekat sini. Tengok dekat video memang menarik lah dia punya tempat. Adalah beberapa jenis bubur yang saya cuba juga. Bubur yang saya makan ni kan, dia tak sama macam dekat Malaysia punya bubur tau. Dia punya bubur ni likat lagi. Lepas ni kalau kau nak ke Bandung, tempat yang cantik, kau nak makan bawah pokok, datang sini, Teduh Coffee. Lepas breakfast tu dia suggest lah kita pergi jalan-jalan. Dia bawa ke satu tempat ni, Mari Bayar. Betul apa yang dia cakap tu, dekat sini memang sangat-sangat menarik lah. Best. Dia punya harga kalau ambil yang full tu 165,000. Yang kanak-kanak bawah 120cm free je. Nampak tu macam activity. Masa dia bagi tahu tu pun saya dah study sikit dah apa benda yang ada dekat sini. Tengok pada video-video content creator lain buat. Macam saya bagi tahu tadi, aktiviti dia memang sangat banyak dekat sini. Dia punya view kalau kita tengok sama macam dekat Ubud Bali. Tapi dekat Bali banyak pokok kelapa. Aktiviti lebih kurang sama je. Dia banyak checkpoint. Mana-mana checkpoint yang kita dah singgah tu dia akan tick. Air balloon dia ni tak berbahaya. Boleh naik ramai-ramai. Lepas tu buayan ni saya tak berani naik, saya suruh dia naik. Lepas tu ada basikal gantung yang macam ini. Yang mana hati kering tu memang elok naik ni. Macam saya sendiri, saya bukan tak berani naik, saya gayat. Ni satu lagi. Pas claim voucher makan ni kan, dia ajak pergi floating market pula. Dia cakap dah lain dah tak sama macam dulu. Yang saya pergi ni dia bukan cuti sekolah tau, tapi ramai orang. Jangan jalan-jalan dulu, kalau dah sampai sini kau kena naik dia punya train. Dia pusing keliling tempat ni. Dia akan lalu je tepi tasik tu. Dia punya view memang cantik. Kalau kau bawa anak-anak kan, kau singgah dekat satu checkpoint dia. Dia playground tapi dia berbayar. Memang menarik sebab dia boleh make upkan anak kau cantik-cantik. Anak saya ni sebenarnya excited nak pergi tengok Kawah Putih, tapi doktor tak bagi sebab dia ada jantung berlubang. Jadi saya bawa di sini. Dapatlah dia seronok-seronok sini. Okey, dah turun daripada train tu, kau boleh pergi makan-makan. Dekat sini dia punya floating market dia memang ada makanan macam-macam jenis. Okey, keluar je daripada floating market tu, dia ajak makan dekat sini, warung bakakak. Inilah dia ayam bakakak tu. Maksud bakakak tu rasanya dikepakkan. Yang saya cuba hari tu macam-macam jenis lauk jugalah. Ikan bakar dia, lepas tu ayam bakakak tu. Lepas tu dia punya sambal-sambal dia. Dia punya rasa sambal pun sebenarnya memang menarik. Dia bagi tahu itu memang resepi asli makanan Sunda. Makan pun memang dengan nasi liwet. Orang tengoklah sendiri menarik kan. So nanti singgah sini tau. Yang ini unik. Belum malam hantu dah keluar. Kalau kau jumpa hantu ni, kau minta dia kata-kata hari ini, malam tu baru saya start keluar semula. Makan dekat Bebek Ali Borme. 3 tingkat tau dia punya kedai ni, tapi penuh atas bawah. Tapi kan walaupun ramai, dia punya servis gila-gila punya laju. Ada tu pelanggan tak dapat meja makan lagi, waiter dah bawa makan naik atas dah, tunggu meja juga. Menu simple je, itik, kobis goreng, sambal, licin. Lepas tu balik hotel, pagi esok sambung sarapan. Ni dia berniaga dekat dalam rumah tau, Warung Ngonah nama dia. Yang ini pun dia kata orang tempatan yang makan sini. Tempat dia menarik, menu dia pun menarik. Pagi-pagi dah ada nasi campur, dia ada nasi putih, ada nasi kuning. Saya sampai pukul 8 lebih nasi kuning pun dah habis. Lah rasa dia punya pepes lain sikit daripada Malaysia punya. So sarapan pagi kalau nak rasa masakan orang tempatan, datanglah makan dekat sini. Lepas sarapan tu pergi Ciwidey. Dia jauh sikit lah, dalam 1 jam lebih. Ciwidey ni dia macam Cameron Highland juga sebenarnya. Dia ada pokok-pokok teh kan. Kat sini lah yang ada Kawah Putih tu. Tapi saya tak pergi kan, saya cakap tadi anak saya ada masalah jantung. Jadi saya bawa lah dia ke depan sikit, naik jambatan gantung ni. Dah lah ramai naik, bergoyang-goyang, gayat. Elok peramah adik-adik ni. Lepas tu kan dia bawa saya singgah satu lagi tempat. Sebelum pergi dekat tempat tu, singgah dekat sini makan tahu Sumedang. Yang ini orang asli Sumedang yang buat. Dia cakap dekat sini ada satu kapal, dia punya view tasik. Dia cakap ada beberapa artis yang famous pernah berlakon dekat sini. Singgahlah juga ambil gambar. Balik tu saya tak makan dekat Ciwidey sana tu, makan dekat-dekat dengan bandar. Saya tanya dia mana lagi yang menarik. Dia cakap Iga Siliwangi. Ni yang dia bawa 1 meter ni, tahu dia punya harga berapa? 450,000 dalam RM100 macam tu. Kau tengoklah sendiri, macam-macam ada kan. Iga bakar ada, ada nasi, ada mi, ada kentang. Iga bakar dia ni betul-betul punya lembut. Sampai Bandung kena pergi Iga Siliwangi ni tau. Petang tu pula saya ada singgah satu butik ni tau. Dia local brand
brand tau. Dia punya nama Body Pack. Saya terjebak jugalah beli satu. Dia punya kualiti memang padu gila. Betul lah, dekat Bandung ni dia banyak local brand tau. Dia punya penduduk memang support. Malam tu pergi makan dekat Kepiting Bangjai. Macam-macam juga yang saya cuba. Salah satunya lah rahang tuna. Biasa dengan nama tapi tak pernah cuba. Yang kali ni pergi ke Bandung barulah dapat cuba. Tapi kalau dah datang dekat sini kenalah cuba dia punya kepiting. Kepiting tu ketam lah. Yang saya cuba ni, saya suruh dia buat masak telur asin, salted egg. Dah penat makan, malam tu balik hotel. Pagi esok tu saya cakap nak makan masakan Minang. Dia cakap ada satu tempat bang, memang ramai orang katanya. Ni nama dia Bopet Bagindo. Ada dua jenis yang saya cuba, lontong pical dengan lontong sayur. Betul rindu masakan Padang. Tapi dekat Bandung ni dia kata jangan risaulah, orang Minang ramai, banyak yang buka kedai makan. Tour guide tu cakap, bang tak nak cuba ke bang sup iga bang? Iga bakar dah banyak kali makan pula yang sup. Dia dah sebut kan, try juga. Alhamdulillah, puas hati, tak mengecewakan makan dekat sini. Tapi yang dekat sini paling saya suka lah lontong cubadak dia. Pas sarapan pagi tu saya ajak dia pergi naik bas Bandung Tour on bus. Saya tengok video ramai yang naik. Dia kata memang best lah kalau naik ni, sebab dia pusing keliling bandar Bandung tu. Ingatkan sekejap tapi puas hati lah, lama, lebih daripada setengah jam tau. So kalau korang ada ke Bandung, jangan tak naik pula bas ni. Lepas naik bas tu pergi ke Pasar Baru. Yang ini kalau nak shopping santai boleh lah. Kalau tak silap dekat tingkat 5 ke tingkat 6 saya pergi masa tu dapat buat baju. Kat situ juga dia heat press. Dia buat dalam masa 10 ke 15 minit dia dah siap. Lepas tu turun bawah pergi cari baju kebaya pula. Rumah saya cakap dia punya kualiti baju kebaya memang baik jugalah. Jahitan kemas, finishing cantik. Lepas tu Rahman tour guide tu cakap, bang jom kita pergi tengok angklung bang. Dia kata ini bukan angklung biasa-biasa bang, memang menarik bang, kena tengok bang. Dia cakap punya betul, budak-budak main buat persembahan, ramai orang tengok, padahal hari biasa ni. Sembahan dia hari tu dalam sejam setengah macam tu. Tapi memang sangat-sangat menarik. Malam tu pula pergi makan lagi. Makan ayam penyet Surabaya, mi Jogja, Pak Karso. Tapi betul lah dia punya sambal kan, kalau kita makan dekat Malaysia memang tak sama tau dengan dekat sini. Mungkin dekat Malaysia dia dah seimbangkan dengan cita rasa orang kita kan. Kau nak rasa yang autentik, kau makanlah dekat sini. Dia punya kualiti rasa alhamdulillah tak mengecewakan juga. Nasi goreng dia ni pun sama tau. Nampak simple je, kau rasa kuantiti dia pun banyak. Lepas tu malam tu juga tour guide ni punya bos nak jumpa saya. Dia bawa makan lagi pula tu, dah kenyang. Tapi kita raikan juga dekat The Stone Cafe. Menarik juga makan dekat sini, siap ada live music lagi. Kalau dah kata bos belanja, si Rahman ni order, kau tengok sup buntut. Memang menarik, dia serve macam ni. The Stone Cafe ni dia bagus satu, dia punya view waktu malam memang cantik sebab nampak bandar Bandung. Tapi harga makanan dia pun lain sikit lah. Pagi esok tu pergi Kartika Sari. Yang ini pun macam-macam beli. Orang kata kalau kau nak habiskan duit tu, kau habiskan dekat sini. Macam-macam jugalah yang beli. Lepas pada tu setengah jam sebelum sampai airport, pergi dekat satu tempat ni, nama dia Peak by the Sea. Dekat sini majority brand lokal tau. Lepas tu tengok dekat butik kami. Terjebak juga beli 2 beg. Tapi memang ada beza pun harga kalau beli dekat Malaysia dengan dekat sini. Banyak pula tu beza dia. So kalau korang ada ke Jakarta, kau kena singgah mall ni. Lepas pada tu kami terus pergi ke airport untuk balik ke Malaysia. Trip Jakarta Bandung ni saya pergi dengan New Star Holiday. Engkau nak ikut package, engkau nak custom package, engkau boleh pergi dengan travel ni. Dia bukan travel agency Cak Ayam, dia ada lesen, berdaftar lagi. Ada travel agency lagi yang nak collab dengan Diary Melaka, boleh inform. Okay, bye.